So GBKL disuruh membayar RM824,180 over fatal falling tree incident. Ya. Ini ada satu kes beberapa tahun lepas di mana seorang penunggang motosikal maut akibat pokok terjatuh ke atas dia ketika hujan yang menyebabkan beliau meninggal dunia di tempat kejadian. Okey, isu ini adalah isu pokok ya di sekitar Kuala Lumpur. Saya pernah membuat diskusi secara ilmiah lah bersama pakar-pakar yang lain dengan memberi cadangan ya. Cadangan dia adalah tanam pokok pinang atau pokok kelapa di sekitar Kuala Lumpur. Ini kerana pokok kelapa dan pokok ataupun pokok pinang dia mempunyai dia tak berat di atas seperti pokok hujan-hujan yang kebanyakannya ada di sekitar KL ataupun pokok angsana. Kan, itu semua pokok-pokok besar yang lebat. Dia punya fungsi dia penting, iaitu memberi teduhan kepada orang ramai berjalan untuk memberi microclimate kepada adjust microclimate ni pun penting ya, memberi suhu tu lebih rendah, penting. Tapi bila tak ada maintenance yang bagus, menjadi masalah di mana bukan satu kali ya, ini dah banyak kali terutamanya Kuala Lumpur ada berlaku kejadian sebegini. Saya tak nak panjangkan, tapi kita cuba tengok kebaikan pokok kelapa ataupun pokok pinang. Dia ada memberi shading, tapi dia tidaklah sebagus pokok yang besar ya, pokok hujan-hujan dengan angsana tu untuk memberi teduhan microclimate, iaitu menurunkan suhu di sekitar. Dia tak sebagus tu, tapi dia lebih selamat berbanding dengan pokok yang hujan-hujan. Kerana apa? Kerana in terms of overall weight ya, overall weight pun penting ya. Dan dia pokok kelapa ni dia punya, because of dia satu batang je, dia sangat susah nak tumbang banding dengan pokok yang lebat tu. So kita harap this information sampailah ke DBKL, dan DBKL maybe can try something new lah, boleh fikir lebih sikit lah untuk mencari solusi ya. Bukanlah dengan memotong pokok sehingga tinggal tunggul je macam kat Putrajaya. Putrajaya kalau pokok tu lebat sikit je, dia potong tinggal 2 inci je daripada tanah dengan harapan pokok tu tumbuh balik. Dia tak sama. The thing is, Putrajaya pula dia tak cukup pokok. Alright, so that's all. Kita bincang benda lain pula next time.